Ada salafus salih yang telah menunggu Ramadan ini tuan-tuan, bermula dengan kedatangan Muharram lagi. Bulan 1. Dia dah tunggu dah, dia dah prepare dah. Dan ada yang bermula daripada bulan Rejab. Sudah menyediakan, mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Tambah-tambah lagi dia mempersiapkan diri dia untuk merebut satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu pada 10 yang pengakhiran. Kerana itu, pelbagai rahmat yang Allah beri dengan menutup, antaranya dengan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dan Allah membuka seluas-luasnya pintu syurga pada bulan Ramadan itu, serta membebaskan daripada api neraka pada setiap hari bilangan yang tidak terhitung banyak.